Betul ke kalau baru join je Public Gold, baru beli 1 gram tapi emas tu tak boleh keluarkan ke fizikal, kena tinggal dalam akaun emas Public Gold? Okey, bagus soalan ni. Kalau tuan-puan nak tahu, kena tengok video ni sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan akan datang. Sebenarnya tuan-puan, SOP lama Public Gold memang betul kena tinggalkan 1 gram terakhir dalam akaun supaya akaun kekal aktif. Tapi sejak tahun lepas lagi Public Gold dah hapuskan SOP tersebut. Maksudnya kalau dah ada 1 gram boleh keluarkan terus 1 gram. Mungkin tuan-puan adalah customer Public Gold yang dah lama tapi tak dapat info, terlepas pandang ataupun tak dapat update tentang SOP baru. Okay, tak perlu tinggalkan 1 gram dah dalam akaun. Sebagai contoh, kalau tuan-puan nak dapatkan 1 linar emas ni, berat dia 4.25 gram, tuan-puan top up sahaja emas, kumpul sikit-sikit dalam akaun. Bila cukup 4.25 gram, arahkan sistem untuk pos berinsurans ke rumah. Sangat mudah tuan-puan. Public Gold dah sediakan akaun emas JP ni untuk mudahkan kita dapat emas-emas fizikal macam ni. Jadi yang mana berminat nak mula simpan emas dalam akaun tu ataupun nak beli secara full payment pun tak ada masalah. Boleh saja isi beg biru, nanti saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.